Bagaimana jika Kau Ilhamku, Kebangkitan Man Bai? Dilahirkan pada 1967 sebagai Abdul Rahman bin Osman, Man Bai mula mencipta nama bersama kumpulan Gersang. Popular dengan lagu Masih Aku Terasa, beliau membawa nuansa balada rock yang tersendiri. Tahun 1990-an, Man Bai disahkan menghidap penyakit tonsil dan mendapat rawatan di luar negara, memaksanya berehat dari dunia muzik selama 6 tahun. Walau Kau Ilhamku lahir sebelum sakit, lagu itu menjadi lambang harapan ketika dia bangkit semula selepas bertarung dengan kesihatan. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Kini, Man Bai masih aktif berkarya, memberi inspirasi, dan membuktikan bahawa suara jujur tak pernah lapuk.